Cerita dia tu dia ceritalah satu cerita. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan yang kita buat. Contohlah, kita nak minta apa-apa kan kepada Allah. Sebelum kita minta tu, kita puasa. Kita puasa. Puasa. Di hujung puasa tu, dekat-dekat nak berbuka tu, kita pun doa kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita sebut, mungkin kita tak sebut dalam doa tu. Kalau kita sebut dalam doa, contohnya kita kata apa? Ya Allah, aku puasa ini. Dengan puasa aku ni, tolonglah bagi aku apa-apa. Macam tu. Ini diceritakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ada 3 orang lelaki yang terperangkap di dalam gua. Bila dia terperangkap tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritalah macam mana dia terperangkap. Masing-masing menceritakan, sebelum berdoa tu dia cerita apa amalan yang dia buat. Panjang cerita dia tu, dia ceritalah satu cerita. Lepas dia cerita, lelaki yang pertama tu dia cerita, baru dia minta. Lepas tu Allah pun buka sikit pintu gua, nampak cahaya. Lepas tu yang kedua pula, dia cerita. Lepas tu baru dah diminta. Tu Allah buka lagi sikit pintu gua tu, nampak cerah sikit, nampak luar dah, nampak dunia luar. Lelaki yang ketiga pula cerita, baru dia minta. Dia cerita amalan lah, maksudnya kita ceritakan amalan soleh kita. Tu boleh jadi. Itu cara yang kedua lah, ataupun tawassul yang kedua. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga, tapi melalui amalan yang kita buat.